Hai korang, Patrice nak masak apa tu? Hari ni Patrice nak masak Indomie sambal mercun. Jom tengok resepinya. Indomie ais spesial tau. Siapa ajar you mencarut ni? Spare what? Spesial. Okey, first kali kita gorengkan bersama bawang merah, bawang putih dan juga cili merah. Kemudian kita gorengkan daging yang dah dikawal dengan garam dan kunyit. Kemudian gilingkanlah semua tadi tu. After dah giling, rebuskan Indomie and lepas dah siap rebus, gaulkan bersama dengan perencah dan juga sambal yang dah digiling tadi. Untuk nak hidangkan, jadi hidangkan bersama daging yang dah digoreng tadi bersama dengan telur. Siap. Wow, sedapnya bau. Masak untuk mama ke? Ini yang masak untuk mama. Indomie sambal mercun. Wow, mercun. Pom 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 pom. Sedap di mulut. Tapi mama tak makan daging tau. Oh iyalah, lupa lah Bi. Gimana lah you Bi ni? Ay, Nak bagi tahu you yang masak. lupa lah, you kan anak dia. You kena bagi tahu ai lah. Dia yang masak. Dah lama Indomie dengan telur je lah.